Ladies and gentlemen, 156,800 ringgit. Sekali tengok, mesti ramai orang kata ini kereta macam Range Rover. Dan T2 ni datang dengan enjin 2.0 turbo, 241 horsepower dengan 775 Nm of torque. Dengan kereta yang begitu besar sekali dan berat, ia boleh jalan dengan 100 km hanya 7.9 liter minyak saja. Dengan rim 19 inci, siap dengan tayar daripada GT dengan saiz 255/60 19 inci. Kalau kita tengok dalaman dia, memang luxury gila, siap dengan panoramic roof lagi. Dengan interior yang sangat robust, kalau kita tengok di sini, sangat luar biasa. Dia nampak sangat tegap untuk kereta T2 ini. Duduk belakang yang cukup luas, datang sekali dengan roof rack. Dan kalau kita tengok bonet depan dia, dia juga datang satu handle atau satu hook boleh ikat barang di bahagian sini. Dan kiri kanan. Ini adalah bahagian belakang dia. Kalau kita tengok lampu LED dia, memang nampak luar biasa dan canggih sekali. Siap dengan emblem T2 XWD, iaitu all-wheel drive. Belakang juga dilengkapi satu kotak. Ini bagi kita, ini adalah storage, bukan untuk spare tire. Dia ada storage di luar. Dan kalau kita tengok dalaman dia, cukup luas untuk bahagian belakang. Dan kalau perlukan lebih banyak tempat lagi, kamu boleh tidurkan seat bahagian belakang ni untuk dapat space yang cukup muat, cukup besar untuk memuatkan 3 buah basikal di dalam ini. Jadi apa pendapat anda tentang T2 daripada J2 ni? Kalau minat, terus buat booking, okey?